Daniel Jacob Radcliffe dilahirkan pada 23 Julai 1989 di London, England. Ialah seorang pelakon British yang sangat diiktiraf. Beliau mencapai kemasyhuran global dan menjadi nama yang tidak asing lagi kerana peranannya sebagai Harry Potter dalam siri filem Harry Potter yang digemari, berdasarkan buku-buku J.K. Rowling yang sangat berjaya. Beliau melakonkan watak ahli sihir ikoni itu selama lebih sedekat merentasi kesemua 8 filem, 2001-2011. Kejaya lakonan Radcliffe bermula pada usia muda, dengan debutnya dalam filem televisyen BBC One David Copperfield, 1999, dan kemudian filem The Tale of Panama, 2001, sebelum dipilih untuk watak budak lelaki yang terselamat. Lakonannya sebagai Harry Potter yang menghadapi cabaran sihir, persahabatan dan menentang kejahatan, memukau penonton di seluruh dunia dan menjadikannya salah seorang pelakon berbayar tertinggi di dunia semasa tempoh franchise itu. Selepas tamatnya siri Harry Potter, Radcliffe telah berusaha dengan sengaja untuk mempelbagaikan peranannya dan mencabar dirinya sebagai seorang pelakon. Beliau telah berjaya beralih daripada bintang kanak-kanak kepada pelakon dewasa yang dihormati, membintangi pelbagai projek merentasi filem, televisyen dan teater. Peranan penting selepas Potter termasuk The Woman and Blake, 2012 filem seram yang mempamerkan keupayaannya untuk mengetuai naratif dramatik dan mendebarkan. Kill Your Darlings, 2013 memegang watak penyair beat Allen Ginsberg, menunjukkan julat lakonannya. Dr. Frankenstein, 2015 interpretasi semula kisah klasik. Swiss Army Man, 2016 filem bebas yang unik dan dipuji secara kritis. Imperium, 2016 memegang watak ejen FBI menyamar dalam kumpulan supremasi kulit putih. Guns Akimbo, 2019 komedi aksi yang seterusnya mempamerkan kepelbagaiannya. The Last City, 2022 peranan penjahat komedi dalam filem pengembaraan blockbuster. Pementasan teater Echoes, 2007, dan musikal Broadway How to Succeed and Business Without Really Trying, 2011 kedua-duanya memberikannya pujian kritis dan menunjukkan kebolehan teaternya. Daniel Radcliffe dikagumi bukan sahaja kerana bakat lakonannya tetapi juga kerana pendekatan berfikirnya terhadap kejayaannya dan pesona awamnya yang bersahaja. Beliau terus memukau pengkritik dan penonton dengan komitmennya terhadap projek-projek yang pelbagai dan seringkali tidak konvensional, secara konsisten membuktikan dirinya lebih daripada sekadar budak lelaki yang terselamat.